Secara jujurnya, saya beri 10/10. Saya Nur Azimah binti Samsuri, berasal daripada Kajang, Selangor. Menetap di Sungai Nibung, Sekincan. Sakit saya ialah sakit pada bahagian perut dan lutut. Saya kalau ikutkan 3 tahun ni saya mengidap penyakit tersebut, dan Alhamdulillah ditemukan dengan pusat terapi Al-Hijrah ni first time, baru pertama kali saya datang ke sini. Rawatan pertama, saya rasa banyak benda yang akan keluar daripada badan saya. Saya sendiri rasa daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Dan rawatan kedua pula, saya rasa sangat segar, terbaik. Maksud saya terkejut ada rawatan seperti ini yang saya tak tahu sebelum ni. Saya tak tahu sebelum ni ada rawatan seperti ini, dan rawatan terapi ni lebih bagus berkali ganda daripada urutan yang kita buat. Sebab saya sebelum ni saya mengamalkan urutan. So Alhamdulillah, itu yang saya boleh cakap, dan saya kena sujud syukur jugalah. Harapan saya benarlah di dalam Islam setiap sakit itu ada ubatnya. Cuma sebagai manusia kita jangan berhenti untuk berusaha untuk sembuh, kerana pergantungan kita kepada Allah tu satu hari nanti Allah akan tunjuk jalan macam mana kita nak menyembuhkan penyakit. Yakinlah bahawa di dalam Islam ada kaedah rawatan yang sangat bagus untuk sembuh. Secara jujurnya saya beri 10/10. Dan untuk orang di luar sana, jika sebagai seorang contoh kita adalah orang yang berkejaya, kalau tak sakit pun saya rasa saya akan datang kembali untuk merawat badan saya. Maksud saya, kalau kita dah sembuh sekalipun, ini adalah satu kaedah rawatan supaya kita reward diri kita.